Nós festa do fim de semana. De semana. Okay, selamat datang dalam channel Rifki. So, hari ni kita akan main game sekali lagi, Feel the Facility. Sebab apa? Sebab episod kali ni, sebab episod lepas aku telah sebab hari tu aku dah pernah jadi jahat dekat Feel the Facility, pukul-pukul orang saja je. Bukan jahat, tapi hari ni aku harap aku dapat jadi player balik. Okay, saya harap lah. Kita tunggu je. Okay, so permainan akan mula 3, 2, 1. So saya ingat korang dah tahu game ni macam mana. So semua dah kalah, game over. So penjahat dah jadi pemenang. So okay, tengok. Oi, tak apa. Okay. Oh, kita boleh trading. Oh, lemak trading kita boleh level 6. So kita tengok leaderboard jap. Aku dah level tak ada leaderboard. Okay, so kalau korang tengok leaderboard ke sini, kita baru level 2. So kita kena main sampai level level 6 untuk aku dapatkan tu. So tunggu dulu. Okay, permainan akan lamanya. Ini salah main awal sangat Okay, kita akan tunggu dulu. Okay, permainan akan dimula. 5, 4, 3, 2, 1. Kita push. Maksudnya kita dah mulakan permainan. So kita akan ke Arctic Station. Okay, permainan aku jadi. Okay, dia kena survive hide ni. Okay, so kita jadi apa? Weh, kita akan jahat lagi weh. Penjahat lagi guys. Dia biasa pergi buka pintu ke? Sabar. Aku rasa baik aku hack laptop dulu. Adakah aku bisa hack laptop tu? Wow, penjahat di situ. Baru main dah dapat menjahat pula. Itu hacker weh. Oi. Tak guru. Aku jadi player weh. Aku dah ditangkap. So weh, tolong. Aku dah ada orang tu kita lah. Orang tahu ke kita kena? Yang kita dah betul ni. Macam mana ni weh? Tolong. Aduh, diorang ni tak ada harap. Alamak, tadi biru. Tak guna apa ni biru. Oh, tak apa. Nanti aku jadi jahat ke apa ke? Kau yang kena. Tak boleh aku jenuh. Baru main dah kena pukul. Laju pada hacker tu. Hacker ni memang laju. Okay, so kita jaga seorang lagi. Ada seorang beli. Weh. No, kita dah nak mati doh. Tolong. No, aku mati dan game over. Alamak. Baru main dah game over. Tak guna hacker. Semua tak dapat aku tak tahu mana hacker tu. Tunggu. Tak guna. Kalau aku dapat hacker tu siap tu. Kau nak kena hacker. Macam mana dia jadi hacker ni Aduh, dah main baru main dah jadi baru game over dah gila. Kita nak kena semua ni. Okay, kena void map kat sini Okay, ni kita main kat back room lah. Intermission ni lama 30 saat je. Korang perasan tak? Bila aku tekan banyak kali je, terus aku keluar. Tengok. Okay, so permainan dah mula. Okay, aku harap permainan ni aku menang. Aku tak nak jadi jahat lagi tengok aku last pun. Diorang dah lagi laju daripada saya. Okay, so kita jadi budak biasa saja. So aku kena berhati-hati di sini. Okay, so aku try hack komputer dulu. Okay, aku jadi player. Okay, hack. Kena hack komputer ni. Hack.
Alamak. Weh, lampu terpandang bro. Weh, aku nak menyerok kat mana ni? Nak tunduk dengan... Okay. So, faham nak tunduk kena pakai C. So, aku kena berhati-hati. Okay. Apa? Okay. So, aku tak tahu siapa jahatnya. Sabar. Okay. Menurut di sini. Hai. Okay, diorang tak nampak aku weh. Oh, kita boleh menyorok. Kita boleh menyorok weh. Okay. Nampak merah-merah tu. Okay. Aku ambil ni. Okay. Aku boleh tak siapa yang kita tangkap ni. Kena berhati-hati. Okay. Apa benda ni? Apa benda ni? Aku nak nyuruk ni. Aku dah. Okay. Baru orang. Okay, orang ni. Teruskan hack. Dia pukul aku pula. Weh, alamak, tak tahu pula. Ada 2 player pula. Weh. Aduh, kalah lagi. Aku juga kalah. Dah. Tak guna. Weh, lepaskan aku. Boleh. Lari. Macam mana dia tahu kita nak lari ya? Dia mesti nampak ni. Weh, aku nak lari. Lepaskan aku. Jangan kat aku lah. Teruk jahat lah dia ni. Aku harap kita kalah lagi dah. Okay, so kita dah kalah game ni. Aduh, banyak kali ni kalah. Menyusahkan aku lah. Menyusahkan betul lah. Player ni. Woi, awak lepas ni. Akhirnya aku nak kena mati. Okay, so kita nak masuk ke orang yang mati. So, kita ni. Okay. Okay, dia tak nampak aku. Nampak. Tak boleh nyok. Dia tengah lambat. Okay. So, berhati. Aku kena menyuruk je lah. Aku tak kat situ. So dia. Okay, dia tak nampak aku. Okay, kalau semua mati, aku suka. Okay, mana? Ya, aku rasa yang lain berjaya dah hack.
Okay, so aku kena hati. Okay, so korang nampak je tanda hide. Korang kena menyorok. Okay, kalau korang nak main game ni, korang kena hati-hati. Game ni agak sulit dan susah. Okay, aku nak menyorok juga sebab apa? Aku tak nak kena serang. Aku tak nak kena. Okay, yang menjadi imposter tu iaitu CCFGAO. Okay, susah nak tengok lagi Weh, dia dah nampak weh. Alamak, dia nampak pula dah. Video poster. Aha, aku tak boleh tarik. Kena tarik juga. Weh, tolong. CCFGAO tak imposter kan? Yang imposter tu siapa yang nama aku lupa dah weh, aku nak mati. Aku tak nak mati. Weh, jangan sebab kan. Weh, hacker tu memang. Weh, power tu. Dia sama kita. So, kita nak kena lagi dengan si hacker tu. So, aku harap aku menurut dengan lebih baik. Okay, so ada satu lagi komputer. So, aku nak main sekali gitu. Itu komputer. Lari. Yes, aku escape juga guys. Okay, jom. Okay, aku nak main game ni sekali je. Sebab apa? Sebab yay, aku dah ni guys. Dah escape weh. Kita menang. Kita menang kah? Adakah kita menang? Woi, ada seorang lagi player. Oh kan, tengok. Okay, game over. So, kita menang. Kita menang. Kita menang guys. Aha. Weh, aku survive weh. Walaupun kita dah game over. Tapi kita apa tadi game over. Padahal kita dah menang. Mesti ada orang yang menjadi hack komputer tu sampai menang Weh, tak sangka. Okay, tengok tu. Okay, so aku boleh masuk air Ada kristal ni. Weh. Wow, apa ni? Weh, benda tu hilang. Apa benda ni? Apa ni? Kalau kita kalah ke apa, kita boleh je ni balik. Okay. Jangan. Tengok tu. Okay, permainan akan mula lagi. So, aku nak main balik. Aku nak main lagi coy. Okay, aku tengok permainan tu bagus juga syahdu. Tapi kena hati-hati Okay, permainan dah mula. So, kita akan main ke present, iaitu kawasan penjara. So, game akan bermula. Okay. Alamak, aku jadi tu pula dah. Okay, tengok. Aku jadi penjahat lagi. Okay, sampai saja untuk video kita kali ni. Aku tak nak main game ni lagi sebab aku dah jadi penjahat. So, kita sampai saja untuk video kita kali ni. Sebelum aku menamatkan video ni, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng. Aku tak puas hati lagi sebab aku jadi penjahat. Sepatutnya aku jadi player balik. Okay, so kita akan cuba video akan datang. Bye-bye semua.